Well, aku minta maaf, aku dah lama tak upload video. So ni dah okey sikit, tak busy sangat. So bolehlah aku buat konten-konten. So sekarang aku berada di Pavilion Bukit Jalil. So mana korang tahu ada event untuk SCC, Southeast Asia Sport Collection Convention. So di mana segala collector card apa semua ada dekat sini lah. So ya, tanpa membuang masa, mari kita pergi tengok apa yang ada di sini. Let's go. So dia dah, aku pun dah ambil tiket aku. So ini tiket aku. So tanpa membuang masa, let's go. Kita masuk. Okay. So yes lah, inilah dia kemeriahannya. Sangat-sangat best. Sangat-sangat best. So ya, macam kedai dia. Tengok sini macam kedai dia kalau tengok. So macam-macam kedai daripada luar negara dia, dalam Malaysia pun ada. So mostly dalam Malaysia lah. Ada certain yang daripada luar negara ni. So maybe tu punya rate dia mungkin lain sikit lah. So ya, ni kedai Shazrim punya kolektor. Ni kedai dia. Tengok, pelabur kat dia. So macam-macam juga lah. Ada bos Shazrim juga. Tengok kat dia. Menarik. Okay. Cuci mata. Not bad. Panjang juga ni. Uncle tu Shizu ada first aku dengar. Dia tak nak cuci mata ya. Aku tak nak cuci mata je. Ini banyak musim sport punya ni. Footballer semua ada kat sini. Nice. Dia campur kat lah. Ada pack, single pack, slab ada. Semua ada. Moon Road. Tarmac card. Banana Wolf card. So mostly special collection ada. What is your location? Aku tak tahu aku nak jual kat mana dengan siapa. Sana aku rasa belum pernah pergi ke sana. Oh, ni untuk hantar ke USA, Cici apa. So tak tahu harga dia berapa yuran dia. Mesti mahal yuran. So ni semua basketball ni. Suka tekan campur. Sudah salah 8,500. Weh, gila lah. Football. Ini hobi unik. Ni Discovery Collectible. Oh, ada juga slot juga. Ini juga ni. Not bad. Aku datang untuk cuci mata je. Kalau nak ikut kan dah duit nak beli zoom, nak beli macam-macam lah. Tapi sebabkan budget ada. So hi. Oh, hello. Yes. Twitch streamer. Main game PSW. Nama. Lupa dah. Uncle bila.
Encik Bilal. Hello, how are you? Jumpa juga akhirnya. Yeah. Oh, nice to see you here. I thought you join the ni tak. Oh, tak. This are visitor saja. Kena yang nextnya ni. End of the year punya. Oh, okay. Yeah, itu kat Mania I tak dapat. Dapat jumpa siapa? Live stream ke? Ha? Tengah live stream? No, dah record lah, vlog lah. Okay. Saja tengok you tadi kat sana, biar lu tengok you tengah sembang, tak tegur lah. I see. Dapat apa-apa tak? Ha? Dapat apa? No, I just cuci mata saja. Cari waifu. Saja tengok kan. Tengok kan. So, faham. You apa beli? I beli Lily Box, ada 2. Oh. Tapi I belum cari single lagi lah. I'm pun nak jual barang I. I see. Tak tahu siapa nak ambil. I tak tahulah. I pun tengah cari kat. I nak trade ataupun jual kad lama kan. Betul. I don't know. I just pusing-pusing dulu lah tengok. Tapi Hot Wheels kurang lah. Macam convention. Hot Wheels ada nanti dekat Serdang bulan 7 ni. Serdang. The biggest eventnya ada. Ada akan pergilah. Confirm lah kan. Pergilah tapi tengok lah apa yang best. Beli lah. Okay, faham. So, sorry kacau. Tak apa. You go lah. I tengah buat deal. Okay, tak apa. It's okay. Thanks. Jumpa lagi. So, itu ada. Kalau tengok live dia, bagi tengok Twitch dia nanti. Aku bagikan link kat dia kat bawah. So, aku berikan link Twitch kat dia nanti. Kalau tengok, beli kat daripada dia. So, support. Actually, aku pasan. So, ini adalah kalau tengok champion dia. Oh, ni 6.5. Ini yang pemenang dia. So, aku ada kat tengah main tu. So, ni adalah lawa gila. Ini dekat nice tu tau. Memang cantik tu. Ini champion tahun lepas lah. So yang champion tahun lepas ni One Wrong Two 6.5. So kalau bracket dia agak trick sikit lah. So susah untuk dapat 10. Kalau tanya aku, memang aku tak tahu lah main dia. Aku dah penat lah. Aku dah jalan. So sekarang ni tengah tunggu dia barang koleksi aku yang sebelum ni. So tak tahu harga dia berapa. So I just take it kot sebab aku nak kembali rumah. So kalau aku simpan memang tak guna juga. So that's why aku decide untuk jual. Aku ambil mana yang aku minat je lah. Yang selain tu aku jual lah. So sebab simpan pun kalau tak minat buat apa kan. So kita aku jual lah kan. Bagi orang lain pula yang merasa kan. So itulah. So sekarang ni tengah menunggu lah. 15 minutes later. Okay, dah masuk. Terima kasih. Saya jual lah. Dah lama tak buat dah. Dah lama tak ni. Dah lama tak akad dah. Last akad zakat je tu. Okay, thank you. Thank you so much. Terima kasih. So jangan lupa datang ke YouTube. Encik Bilal. So insya-Allah lah. Nak dia pun nak edit tu. Ambil sikit lah. Alright, shout out to Hobby Unique kan. Hobby Unique. So kau boleh jual apa kau nak kat sini. So okay. Thank you terima kasih. Right. So okay. Okay lah, dapat. Tadi tunjuk kat apa aku jual. Tapi kat lama lah. So okay lah. Aku rasa dia ambil dalam 80% or 70%, which is quite good. But aku rasa dia ambil pun dalam separuh suku daripada bot aku ni, which is okay lah, alhamdulillah. So boleh lah lepas untuk makan ke apa ke kan. So let's go. Challenge je tau, tapi itulah dia. Aku cuba mencari slab berharga RM100, tapi tak apa, bawah pada 100 kalau dapat RM60, RM70 pun not bad juga sebenarnya. So aku rasa better kita cari lah. Kita cuba support kedai-kedai dalam Malaysia dulu. Kalau kita support Malaysia dulu lah. Ni kalau tak ada, kena cari luar negara punya kedai lah. So aku cuba sekejap. Tadi aku nampak some slab. Nak kena tengok balik. So
Let's go, kita tengok ada ke tak slab pada 100, bawah pada 100. 1 hour later. Bang, saya ada challenge bang. Ada tak slab bawah daripada RM100? Slab yang Any kind lah, tak kisah. Pokemon lah, PS, Pokemon PS, tak kisah apa-apa. Ada? Oh ada, tengok. Apa je ada. paling rendah RM40. Paling dah RM40. Oish. Ni Grandmaster punya Ni pun okey gak ni. Ini adalah Stella Miracle Clone yang menarik. Level lain kot. Lawa pula art dia Japan je kat. Salah, silap akal lah. Banyak terjaya dia pergi balik dia. Paradise ni pula. Pun dah tak. Lawa agak ni art dia. Art di Japan je. Kau ambil ni bang. Ya bang. Yang ni macam Boleh, bang? siput dia. Ah, Berapa? okey. 40 kan? 40 bang. Memang dah 40 tak ada kurang ah. Oh 40. Dah nak murah nak lagi murah kan. Dah slap pula kan. Saiz tu. 10 tu. Okay, shout out to Ipoh Trader Golf kan. So ya boleh dapat harga RM40 nampak. Siapa kata tak dapat. Tapi kau kena tengok lah kad apa kan. Macam ni kau dapat lah kad ni RM40 dah select dah. So kau dah tak perlu fikir nak letak sleeve ke apa ke. So ni dia. Nampak? Challenge aku jaya. Okay, berharga RM40 je slab. Siapa kata tak boleh dapat. Tapi tu contoh lah satu kedai lah. Tapi banyak je kedai lain yang aku rasa kau boleh dapat harga 100 tapi bawah daripada 100. Apa yang kau nak tu tengoklah. Tapi kad dia bukan kad yang macam cantik sangat lah. Dia kad yang biasa je lah. Tapi still okey lah. Misalkan nak bagi hadiah ke kat kawan-kawan kau yang minat Pokemon ke apa ke, tak kisah. One Piece kat kau rasa ada, memang ada. So ni contoh lah. So aku dapat. Sebelum ni aku pernah dapat kat beli dekat ni ada event kat. Okay, jadi aku tunjuk. Ni ada slab. Aku dapat bawah daripada 100 juga. So ya, sekejap aku akan tunjuk. Dia, ni yang my first slab lah. Legend Serizat ni aku dapat harga RM60 je. Tapi harga sekarang dah naik. So dalam RM90 dalam eBay lah, orang jual last sold lah. So ni the first slab yang aku dapat lah Legend Serizat. So kau boleh dapat dengan harga bawah 100 tapi kau kena pandai carilah. So ya, so untuk video kali ni guys, so thank you so much nak kena menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video guys. Assalamualaikum. Peace. Bye bye.